Dah berapa hari dah berkhemah depan rumah saya ni, tuan. Saya nak keluar pun susah, tuan. Apa? Ingat rumah saya di campsite ke? Tuan, saya ni bekas isteri dia. Anak saya yang baru sebulan lahir ada kat dalam rumah ni. Dia ni yang culik anak saya, Tuan. Culik apa, tuan? Takkan saya nak culik anak sendiri, tuan. Anak saya, tuan. Kalau tak culik, pula kan Adam nak saya nak susukan dia. Adam elok je dalam rumah tu tengah minum susu botol. Tak ada laparnya. Saya jaga dia elok, bakal pakai semua. Tuan, tolonglah saya, tuan. Tangkap dia, tuan. Masuklah balai, tuan. Tuan, saya tak buat kacau apa lagi pun. Ini bukan kawasan rumah dia. Maknanya saya tak salah. Tuan, dia ada niat untuk mengganggu keteraman awam, tuan. Tolong, tuan. Tangkap dia, tuan. Kalau betul rasa terganggu, pulangkanlah balik anak saya. Tuan, saya cuma kat sini nak pastikan anak saya selamat. Itu je. Tuan. Ini untuk keselamatan anak saya. Tuan, tolong, tuan. Tuan tak boleh buat apa ke, tuan? Tuan Misai, tolong. Tuan Misai, tangkap dia, tuan Misai. Tolonglah saya. Ni masalah rumah tangga. Kami tak dapat nak buat apa-apa. Tuan, tuan tak boleh buat apa? Depan rumah saya ni, tuan. Tuan dah cakap macam tu kan? Diamlah. Terima kasih, Tuan. Harap Tuan dan Puan dapat selesaikan masalah ini dengan baik dan harmoni. Baik, Tuan. Terima kasih. Tuan tak Misai. Tolong, tuan tak Misai. Tuan. Suka.